Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2024, set 1, kertas 1, soalan 4. So, tajuk dia fungsi kuadratik. Soalan ini saya sudah ubah soalan. So, Ali dia Elvin ni menjualan ni 2 sesi latihan. So, dalam setiap sesi dia berlari sejauh 5 km lah. So, sesi pertama, laju purata dia adalah ni. So, sesi kedua, laju puratanya menjadi ini pula. So, dan menamakan latihan tu 3 minit lebih lambat lah berbanding dengan sesi pertama. So, dia suruh kami cari laju purata Elvin pada sesi pertama. Iaitu dia nak cari X lah. Okay. Tapi sekarang kami mau fokus pada unit dulu. Sebab yang ni 3 minit kan. Dia ada minit. Tapi yang laju purata tu dia adalah dalam jam. Okay. So, bermaksud 3 minit ni dia ada berapa jam Dia adalah 1/20. Okay. So, sekarang kami ambil masa yang dia digunakan pada sesi kedua, iaitu 5/x-2. Okay, kami tolakkan dengan masa yang dia ambil pada sesi pertama, iaitu 5/x. So, perbezaan dia adalah 1/20. So, sini kami mahu selesaikan untuk x. Okay, so bermaksud sini kami akan dapat 10 x minus 2 equal to 1/20. Then x square minus 2x minus 200 equal to 0. So, ini kamu tak dapat faktorkan. So, kamu boleh guna rumus kuadratik. So, bermaksud x sama dengan ni. Ganti sajalah. Ni. Ini. Tu ni. Okay. So, equal to 2 plus minus square root of x04/2. So, x kamu akan dapat 15 1.77 atau x sama dengan negatif 13.177. Tapi ini invalid lah. Okay. Sebab ni dia tak boleh negatif lah. So, bermaksud ini lah ni lah. Okay. B tu. Diberi alfa dan beta yang punca-punca bagi persamaan kuadratik ini. Dia minta kami cari persamaan kuadratik baharu yang mempunyai punca ini. So, dia suruh kami beri jawapan dalam bentuk ini. Dan kerana A, B dan C ialah integer, di mana faktor positif sepunya terbesar bagi A, B dan C ialah 1. Okay. So, sini kami 3x² tolak 4x plus 9 equal to 0. So, hasil tambah punca mereka adalah 4/3. So, bermaksud alpha tambah beta equal to 4/3. Dan hasil darab punca adalah 3. So, bermaksud alpha beta will equal to 3. Okay. So, sekarang kami nak yang baru pula. HTP baru sama dengan 1/alpha tambah 1/beta. So, bermaksud alpha tambah beta per alpha beta. So, kami ganti 4/3/3. So, kami akan dapat 4/9. Okay. So, hasil darab punca baru pula sama dengan 1/alpha darab 1/beta. So, dapat 1/alpha beta. So, kami gantikan jadi 1/3. So, sudah kami boleh form persamaan. So, bermaksud x² tolak 4/9x plus 1/3 equal to 0. Tapi dia nak integer yang paling kecil. So, bermaksud di sini kami darab keseluruhan persamaan dengan 9. So, kami dapat 9x² tolak 4x plus 3 equal to 0.